Kalau korang nak short getaway yang lain daripada yang lain, jom ikut aku naik cruise. Tak payah pasport pun. Kali ni aku pilih Piano Land Cruise. Destinasi kali ni Port Klang, Penang, Port Klang. Oleh sebab hari tu kami check in time pukul 12 tengah hari, so kita orang terus cari makan. Dalam cruise ni ada 5 restoran, termasuk Lido Cafe yang menyediakan buffet. Paling best, package dah termasuk 4 kali makan, termasuk breakfast, lunch, dinner dengan supper sekali. Pendek kata, korang takkan sempat laparnya kalau duduk dalam cruise ni. Lepas makan, barulah we all check in cabin. Aku ambil cabin untuk dorang. Sangat selesa. Ada 2 katil, ada sofa, ada meja solek, ada almari. Cuma nak bagi tahu, dalam toilet memang tak ada bidet. Paling best, time tak keluar bilik tu, boleh duduk santai-santai, minum-minum sambil tengok pemandangan di tengah lautan. Sebelum kapal jalan, kena attend master drill. Part ni wajib. Lepas tu free lah nak explore kapal. Serius luas, rasa macam dalam mall. Ada kids play area, ada cinema, swimming pool dan setiap hari ada show-show yang berbeza. Kalau naik cruise ni memang tak sempat nak bosan sebab dari pagi dah ada kelas-kelas senaman. Ada spa, ada gym. Kalau malam-malam ada show. Ikut mood je nak buat apa. Oleh sebab route kali ni, Port Klang, Penang Port Klang, hari kedua sempat turun jalan-jalan dekat Penang. Makan apa yang patut sebelum naik balik kapal. Serius, kalau nak short getaway yang senang, relaxing dan tak payah fikir banyak, Piano Land Cruise dari Port Klang ni memang best. Tanpa pasport pun boleh enjoy.